5 persoalan penting daripada filem Papa Zola The Movie. Spoilers. Nombor 1. Akibat perbuatan Memzilla yang merancang perkahwinannya dengan bakal suami secara tiba-tiba dan mengejut, ibu kepada Papa Zola iaitu Nek P tidak dapat menghadiri majlis perkahwinan anaknya sendiri. Ini merupakan perkara yang menyedihkan, ditambah lagi dengan hakikat bahawa anaknya itu kemudian terus hilang selama berpuluh-puluh tahun lamanya kerana terperangkap dalam dunia simulasi game, menyebabkan Nek P terus kesepian dan menjadi watak yang melalui pengalaman yang sangat tragis. Nombor 2. Terdapat masalah dengan timeline cerita Papa Zola dan Bobo Boy. Otoy merupakan watak yang sebaya dengan Pipi Zola, sama-sama berumur 6 tahun dan bersekolah dalam kelas yang sama di tadika. Akan tetapi, ketika Otoy masih baby dalam siri asal Bobo Boy dahulu, Papa Zola dan Mama Zilla masih lagi terperangkap dalam dunia game dan belum mempunyai anak. Papa keluar daripada dunia game terlebih dahulu dalam musim 1, diikuti dengan Mama Zilla dalam musim 3. Selepas itu, barulah mereka mendapat anak mereka Pipi Zola yang diperkenalkan dalam Bobo Boy Movie 2. Maka sepatutnya Pipi lebih muda daripada Otoy, bukan rakan sebaya. Satu lagi, Mama Zilla dengan selamba memanggil ibu Otoy iaitu Wawa dengan gelaran kakak. Maaflah Kak, Otoy terikut sampai sini. Ya, selamat. Padahal Mama Zilla sepatutnya jauh lebih tua. Wawa hanya dalam peringkat umur amatur sahaja yang sewaktu kecilnya pernah bertemu dengan Memzilla yang sudah pun dewasa. Nombor 3. Selepas movie Papa Zola ini, nampaknya Papa dan Mama masing-masing telah mendapat kembali ingatan asal mereka beserta dengan segala skill dan kemahiran berlawan sewaktu muda dahulu. Maka, segala kemunculan mereka berdua selepas ini tidak akan sama kerana mereka telah berubah menjadi pahlawan handal, bukan watak clumsy lemah macam sebelum ini. Ini sama dengan arc Adudu dalam Bobo Boy Movie 2, selepas mendapat latihan daripada Hang Kasar, terus berubah menjadi hebat dan kekal sebegitu sebagai pahlawan handal sepanjang siri Bobo Boy Galaxy musim 2. Nombor 4. Tidak dilupakan, Cimobot juga ada bersama Papa Zola, bermakna dia boleh memberi segala macam kuasa power-up simulasi kepada tuannya, sama seperti Ochobot memberi kuasa elemental kepada Bobo Boy dan Mechabot memberi kuasa mechanize kepada Amato. Agak-agaknya, ada tak power-up versi raksasa dinosaur untuk Papa Zola, sama seperti yang berlaku kepada anak dan isterinya. Sebelum ini, dalam Bobo Boy Movie 2, Papa dan Pipi telah pun menggunakan Power Sfera Egabot untuk mendapat baju perisai penyu dan ayam. Nombor 5. Selain Nek P, seorang lagi watak tragis adalah Kachax. Selepas kehilangan kedua-dua kawannya yang terperangkap dalam dunia game beserta dengan pengkhianatan Yonbi, Kachax terpaksa melarikan diri dan bersembunyi bersama dengan Cimobot. Selama berpuluh-puluh tahun, dia hidup bersendirian dalam pelarian demi memastikan Power Sfera tersebut tidak jatuh ke tangan Yonbi. Papa dan Mama akhirnya bebas dan hidup gembira sekeluarga dan Kachax hanya melihat mereka daripada jauh tanpa niat merosakkan kebahagiaan mereka. Manakala si penjahat Yonbi telah menjadi kaya raya dengan empayar teknologi miliknya. Sangat tragis hidup Kachax ini.